Kalau kamu nak tahu teknik untuk mendapat markah penuh bagi bahagian rumusan BMSPM, tonton video ini sehingga habis. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas percubaan BMSPM bagi Negeri Sembilan bagi soalan rumusan, iaitu soalan terakhir bagi kertas 2. Jom kita mulakan. Bagi soalan ini, 3 bahan akan diberikan iaitu bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Dan calon dikenaki baca semua bahan dan kemudian cari fokus pertama, kedua dan kalau ada fokus ketiga. Okay, kemudian calon perlu tulis rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Ada student tanya cikgu, kalau melebihi 120 patah perkataan, bagaimana? Adakah markah akan ditolak? Okay, sebenarnya calon tidak boleh tulis melebihi 120 patah perkataan. Mengapa? Kerana isi seterusnya ataupun kesimpulan tidak akan diambil kira, tidak akan dibaca oleh pemeriksa. Jadi, pelajar akan kehilangan markah untuk isi seterusnya dan juga kesimpulan. Kerana kesimpulan, 2 markah. Jadi, rugilah kalau kehilangan 2 markah, kan? Okey, mari kita lihat bahan 1. Pertanian merupakan sektor tertua dan terpenting di Malaysia. So agriculture is the oldest sector and the most important in Malaysia. Menurut Jabatan Pertanian, according to the Agriculture Department, pada tahun 2021, hasil pengeluaran buah-buahan di Malaysia, so the production of fruits in Malaysia, sebanyak 1,568,167 tan metrik. Okay, gaya hidup means the lifestyle dan cita rasa, the taste, pengguna, the users, kini telah berubah, means have changed. Dengan menekankan pemilihan makanan yang sihat, means they emphasize on choosing the healthy food. Nilai kadar sara diri industri buah-buahan ini di Malaysia, buah-buahan di Malaysia menunjukkan hasil pengeluaran yang dapat memenuhi keperluan pasaran domestik seperti buah pisang, belimbing dan jagung. Jadi nilai kadar sara diri. Sara diri means you plant and then you eat. It's for your own family only. Okay, so those fruits are like pisang, bananas, belimbing, star fruit, and also jagung, sweet corn. Okay, now it can all this, the production of the fruits, okay, can also be marketed to the domestic market, means to the local people. Okay? Oleh itu, bekalan buah-buahan tempatan, means the supply of local fruits, dapat memastikan pengguna can ensure the users or the buyers memperoleh harga yang lebih murah dan berpatutan. So can ensure the users, the buyers, the consumers can purchase it at a cheap price and at a reasonable price. Okay, berpatutan, reasonable price. Not too expensive, not too cheap. Okay. Okay, industri buah-buahan tempatan mendapat permintaan yang tinggi dari luar negara. Means the local fruits industry, they get very high demand from overseas, from other countries. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan dengan kerjasama syarikat swasta, means the government cooperate with the private companies, memperkenalkan buah-buahan tempatan, means they introduce the local fruits ke peringkat antarabangsa, means to international level. Pesta makan durian, sedapnya. Means the durian eating feast, dan pesta buah-buahan means fruit feast, okay? Peringkat antarabangsa at international level. Okay, merupakan satu landasan, means a platform untuk memajukan industri buah-buahan tempatan. Is to boost, okay, the industry, the local fruits industry. Selain keinginan untuk meluaskan pasaran industri buah-buahan tempatan, besides wanting to market it, okay, to a wider market, in the local fruits industry, in the local fruits market. Hasil buah yang berkualiti juga perlu dijaga. Means they have to ensure that the fruits are of good quality. Okay, pihak kerajaan sentiasa menjalankan penyelidikan. Means the government always carry out R&D, research and development, untuk meningkatkan kualiti buah-buahan tempatan.
to boost the quality, to increase the quality of our local fruits. Seperti kaedah kultur tisu, means using the tissue culture method, dan pengklonan, means cloning method. Setiap buah-buahan mempunyai kebaikan dan kelebihannya tersendiri. So each and every fruits have their own benefits. Yeah? Okay, pengguna perlu mendahulukan buah-buahan tempatan. So the consumers, they have to give priority to the local fruits compared to the imported fruits, yeah, like strawberries, berries, yeah. Okay, kepelbagaian resipi yang diadun bersama dengan buah-buahan tempatan akan memajukan industri ini. So there are many recipes. Contohnya macam kek durian, durian kek kan. Jadi semua ni dapat memajukan industri ini. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan syarikat swasta, means the government institute, okay, the research and development of our country's agriculture institute, dan syarikat swasta, means private companies, menjalankan penyelidikan. So they carry out research, okay, dalam mempelbagaikan produk, means they make a variety of products berasaskan buah-buahan tempatan based on local fruits. Okay, contohnya macam jam nanas. Kan? Antara produk yang dihasilkan ialah serbuk nanas untuk penghasilan jus dan jam. Means the pineapple powder, okay, to produce jus nanas dan juga jam nanas. Okay, usaha ini, this effort, berupaya, means able to, membantu dalam menggalakkan perkembangan usahawan tani tempatan yang menggunakan buah-buahan tempatan dalam produk mereka. So this effort, okay, is able to help and also encouraging the entrepreneurs of the local entrepreneurs in agriculture, okay, that uses the buah-buahan tempatan, local fruits in their products. Pada tahun 2022, keluasan tanaman buah-buahan, means the area of the agriculture, okay, to plant, means the farm, to plant the local fruits di semenanjung Malaysia ialah 145,923 hektar. Lantaran itu, penanaman pokok buah-buahan di negara kita, means the plantation of our local fruits, turut memastikan ekosistem alam sekitar yang lebih baik. So it can ensure that our ecosystem will be better. Hal ini dapat memelihara alam semula jadi. This can preserve our nature demi kelangsungan generasi masa hadapan. Okay, for the continuation of our future generation. Selepas kita sudah baca bahan satu, kita cuba fikirkan apakah fokus yang terdapat dalam bahan satu. Jadi di sini kita dapat cari dua fokus, iaitu fokus pertama dan fokus kedua. Fokus pertama ialah usaha-usaha ataupun langkah-langkah, cara-cara memajukan industri buah-buahan tempatan. Kita pilih 4 isi saja. Okay, kemudian dalam fokus 2 adalah tentang kebaikan-kebaikan ataupun kepentingan industri buah-buahan tempatan. Yang ini kita pilih 1 isi saja. Okay? Jadi di sini mari kita cari fokus 1 yang ada dalam petikan, ya. Okay, jadi fokus 1 ialah usaha-usaha memajukan. Jadi usaha-usaha kita lihat perenggan kedua. Okey, ni yang pertama. Pihak kerajaan dengan kerjasama syarikat swasta memperkenalkan buah-buahan tempatan ke peringkat antarabangsa. Okey, jadi kita dapat 1 isi di sini. Ada lagi tak? Jadi di sini apa lagi? Yang kedua ialah pihak kerajaan sentiasa menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti buah-buahan tempatan. Okey, sampai sini. Okey, kualiti, ya. Okey, ketiga ialah pengguna perlu mendahulukan buah-buahan tempatan berbanding buah-buahan import. Ketiga. Okey, ada satu lagi, perenggan yang seterusnya di sini. Okey. Jadi di sini kita ada satu isi lagi, Institut Penyelidikan, ini keempat, dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan syarikat swasta menjalankan penyelidikan. Sampai sini cukup. Okey, tak perlulah huraian panjang lebar. Okey, jadi kita sudah dapat 4 isi untuk fokus pertama. Okey, manakala untuk fokus kedua, kita perlu cari kebaikan-kebaikan. Jadi yang ini kita pilih 1 isi sahaja. Jadi apakah kebaikan industri buah-buahan tempatan?
Jadi di sini dapat memastikan pengguna memperoleh harga yang lebih murah dan berpatutan. Jadi ini ialah isi untuk fokus kedua. Okey, tadi ini fokus pertama. Okey. Okey, jadi sekarang kita lihat bahan 2. Bahan 2 adalah berkaitan dengan fokus kedua iaitu kebaikan-kebaikan industri buah-buahan tempatan. Dan di sini kita boleh dapat satu isi daripada sini. Okay, negara dapat mengurangkan kebergantungan kepada hasil buah-buahan import. Okey, kita hanya perlu satu isi saja. Ya. Okey, tadi dalam bahan 1 kita dah ada 5 isi. Sekarang tambah satu lagi 6 isi. Dan kita perlu 2 isi lagi. Okey, mari kita lihat bahan 3. Bahan 3 pula, kita dapat cari 2 fokus, iaitu usaha dan kebaikan. Jadi, kita hanya perlu 2 isi saja kan? Jadi, kita pilih satu isi untuk fokus 1 dan satu isi lagi untuk fokus 2. Okey, jadi mari kita lihat sajak ini ya. Ini merupakan sajak ya. Jadi, usaha-usaha ni kita boleh dapat daripada mana? Jadi kita dapat di sini pihak berkuasa turun padang suntikan dana. Jadi suntikan dana ni ialah bantuan keuangan. Means they provide funds. They give money. Okay? Jadi ini merupakan fokus 1. Okay? Jadi sudah dapat satu isi. Dan sekarang kita perlu cari fokus kedua iaitu kebaikan industri buah-buahan tempatan. Jadi menyemarakkan hasil pasaran baru kan. Jadi menyemarakkan hasil ni, ini fokus kedua, iaitu sumber ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Mari kita lihat rangka rumusan yang cikgu dah sediakan. Jadi di sini kita perlu tulis 4 perenggan, iaitu perenggan pertama pendahuluan 2 markah, perenggan kedua dan ketiga ialah perenggan fokus 1 dan fokus 2. Jadi jumlah keseluruhan ialah 16 markah kerana 8 isi dan setiap isi 2 markah. 8 darab 2, 16 markah. Okey. Kemudian untuk isi penutup, iaitu ini perenggan keempat ya. Perenggan keempat ialah penutup, jadi 2 markah. Okey, untuk pendahuluan, kita perlu guna teknik rumusan membincangkan. Fokus pertama iaitu usaha-usaha memajukan industri buah-buahan tempatan dan fokus kedua, kebaikan-kebaikan industri buah-buahan tempatan. Okey, 2 markah ya. Lepas tu kita perlu tulis isi untuk fokus pertama. Jadi di sini kita perlu meliputi semua isi dan semua bahan, semua fokus dan semua bahan ya. Untuk bahan 1 kita pilih 4 isi. Okey, kemudian bahan 3 kita ada 1 isi ya untuk fokus pertama. Lepas tu untuk fokus kedua adalah tentang kebaikan. Jadi kebaikan kita dapat 1 isi daripada bahan 1, 1 isi daripada bahan 2 dan 1 isi daripada bahan 3. Jadi jumlah keseluruhan ada 8 isi untuk fokus 1 dan fokus 2. Okay, kemudian untuk penutup, kita mesti mula dengan kesimpulannya. Okay, lepas tu kita guna teknik cadangan, tema, kesan, CTK. Okay? Jadi, cadangan industri buah-buahan tempatan haruslah dimajukan. Jadi, industri buah-buahan ialah, buah-buahan tempatan ialah tema. Jadi, haruslah dimajukan ialah cadangan. Okay? Kemudian kesannya, kita guna agar. Okay, agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Di sini cikgu dah sediakan rumusan lengkap supaya student tahu macam mana nak present, nak persembahkan jawapan lengkap semasa peperiksaan BMSPM. Okey, jadi kita perlu mula dengan pendahuluan rumusan membincangkan usaha-usaha memajukan industri buah-buahan tempatan dan kebaikan-kebaikan industri buah-buahan tempatan. Jadi di sini kita perlu sebut fokus pertama dan fokus kedua. Jadi 2 markah untuk bahagian pendahuluan. Okey, kemudian kita teruskan dengan perenggan kedua. Ini adalah tentang isi-isi fokus pertama, iaitu tentang usaha. Okey, jadi kita mula dengan antara usaha memajukan industri buah-buahan tempatan ialah pihak kerajaan dengan kerjasama syarikat swasta memperkenalkan buah-buahan tempatan ke peringkat antarabangsa. Kemudian kita guna penanda wacana. Selain itu, selain itu, pihak kerajaan sentiasa menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti buah-buahan tempatan. Kemudian kita sambung dengan penanda wacana. Pengguna perlu mendahulukan buah-buahan tempatan berbanding buah-buahan import.
Lepas tu kita guna penanda wacana lebih-lebih lagi. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan syarikat swasta menjalankan penyelidikan. Kemudian kita sambung tambahan pula, pihak berkuasa memberikan bantuan kewangan. Okey, jadi kita semak ni, pastikan okey, tiada kesalahan. Okey, kita teruskan. Perenggan ketiga, ini adalah tentang fokus kedua, iaitu kebaikan. Antara kebaikan industri buah-buahan tempatan adalah dapat memastikan pengguna memperoleh harga yang lebih murah dan berpatutan. Kemudian kita sambung dengan penanda wacana. Selain itu, negara dapat mengurangkan kebergantungan kepada hasil buah-buahan import. Kemudian kita sambung dengan penanda wacana seterusnya. Sumber ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Lepas tu kita kira berapa isi yang dah tulis. Sudah tulis 8 isi kan? Cukup. 8 isi cukup. Okey? Kemudian kita teruskan dengan penutup. Jadi penutup kita mesti mula dengan kesimpulannya. Okey, kesimpulannya guna teknik cadangan tema kesan CTK. Okey? Industri buah-buahan tempatan haruslah dimajukan agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey? Kemudian kita perlu kira satu persatu berapa patah perkataan yang kamu dah tulis. Lepas tu tulis di bawah dalam kurungan 111 patah perkataan. Lepas tu ingat, semak semula, pastikan tiada kesalahan ejaan, bahasa, struktur ayat dan kamu akan dapat 30 markah. Sekian saja video untuk kali ini. Cikgu doakan semua calon SPM akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye!